Hai semua, pernah rasa tertekan dengan kerja, pelajaran atau kehidupan seharian? Jangan risau, dalam video ini saya akan kongsikan 5 cara mudah untuk mengurangkan stres. Jom kita mula. Cara pertama ialah tarik nafas dalam-dalam. Teknik pernafasan boleh membantu menenangkan fikiran dan mengurangkan ketegangan. Cuba tarik nafas dalam selama 4 saat, tahan 4 saat dan hembus perlahan-lahan selama 4 saat. Ulang beberapa kali sehingga rasa lebih tenang. Seterusnya, bersenam. Aktiviti fizikal membantu badan melepaskan endorfin, iaitu hormon gembira yang boleh mengurangkan stres. Tak perlu pun pergi ke gym, cukup dengan berjalan-jalan di luar rumah, regangan ringan atau menari ikut muzik kegemaran anda. Luangkan masa untuk diri sendiri. Kadang-kadang, kita perlu beri masa untuk diri sendiri. Luangkan masa melakukan perkara yang anda suka seperti membaca, melukis, berkebun atau sekadar berehat sambil mendengar muzik yang menenangkan. Ini dapat membantu fikiran lebih relaks. Berbual dengan seseorang. Jangan pendam tekanan seorang diri. Berbual dengan rakan, keluarga atau sesiapa yang anda percayai. Berkongsi perasaan boleh membantu mengurangkan beban dan memberi perspektif baharu terhadap masalah yang dihadapi. Tidur yang cukup. Akhir sekali, jangan abaikan tidur. Kurang tidur boleh meningkatkan tahap stres. Pastikan anda mendapat tidur yang cukup, sekitar 7 hingga 9 jam setiap malam. Tidur yang berkualiti membantu badan dan minda kita lebih segar dan bertenaga. Itulah 5 cara mudah untuk mengurangkan stres. Cuba amalkan satu atau lebih cara ini dan lihat perubahan dalam hidup anda. Jika anda suka video ini, jangan lupa like, share untuk lebih banyak tips menarik. Jumpa lagi dalam video seterusnya.